Artinya jakidan sedia. Sedia zati. Zat Allah Ta'ala ni sedia kala. Sedia zati. Lawan dia panggil sedia zaman ni. Jadi sedia Allah ni sedia zati, zat dia tu sedia. Ada pun makhluk ni sedia zaman ni. Dia tak sama. Sedia zaman ni dia panggil sedia dari sudut zaman. Nah, contoh orang tanya. Orang tanya kita. Dia kata cantik baju awak. Beli bila? Kita pun jawab, baju hak sedia lagi. Adakah sedia tu sama dengan sedia Allah? Tidak. Cantik motosikal awak baru beli ke? Motor yang sedia lagi. Sedia tu mana lama dah. Tu dia panggil sedia zaman ni. Sedia nasbah masa. Adapun sedia Allah ni sedia zati. Zat dia tu sedia kala. Sedia makhluk dia panggil sedia zaman ni, nasbah masa saja. Jadi wajib kita percaya Allah Ta'ala bersifat dengan kidam, artinya sedia. Kalau orang tanya kita, bila Allah Ta'ala ni ada? Kita kena jawab, Allah ada sedia kala. Apa maksud sedia? Iaitu sedia. Iaitu sedia. Bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada permulaan bagi adanya Allah. Itu makna sedia. Sedia dengan maksud Allah ada tiada permulaan. Adapun sedia makhluk ada permulaan. Orang kata, lama ni. Rumah ni lama ni buat dengan batu ni. Tak runtuh dah. Lama kan? Sedia lagi. Sedia pun ada permulaan. Boleh jadi 1000 tahun, 1,000,000 tahun. Ada pun sedia Allah ni tidak ada permulaan. Tak ada mula. Mustahil. Apa makna mustahil? Mustahil kita sudah belajar. Maksud mustahil, barang yang akal kita tidak percaya. Itu mustahil. Barang yang akal tidak percaya sekali-kali, apa yang kita tak percaya? Lawannya, lawan kidam, kita tak percaya. Lawan kidam. Mana lawan kidam? Lawannya yang kidam iaitu lawan. Hudusun artinya baharu. Jadi kalau ada orang cakap Allah Ta'ala ni baru, kita kena jawab mustahil. Akal tidak percaya. 100% tak percaya. Kalau ada orang kata Allah ni baru, akal kita tak percaya. Itu dia panggil mustahil. Barang akal tidak boleh percaya, tak boleh terima. Kalau ada orang kata Allah ni baru, tak boleh terima langsung. Dan dalil kidam Allah Ta'ala. Mana dalil kidam? Mana dalil kidam Allah Ta'ala? Dalil kidam Allah Ta'ala bahawa jikalau adalah Allah Ta'ala itu baharu. Jikalau ni andai kata. Andaian. Perdu takdir. Katalah Allah Ta'ala ni baru. Nascaya. Nascaya. Berhajat ya Allah. Kepada yang membaharukan dia kan Allah. Tengok.
Jadi sudah pasti dia berajak kepada yang baru. Contoh. Seperti baju baru. Siapa tukang jahit? Bila sebut kata baju baru, mesti ada tukang jahit. Bila sebut kata rumah baru, mesti ada tukang rumah. Jadi, kalau ini cara mikir dalam usuluddin, jikalau mana perdu takdir lah. Wak misal kata, Allah ni baru. Wak misal kata. Nah, saya berhajat kepada yang membarukan dia kan Allah. Bila sebut benda baru, mesti ada tukang. Rumah baru ada tukang buat. Baju baru ada tukang jahit. Cat baru mesti ada tukang cat. Siapa yang membaru kalau Allah ni baru? Siapa yang menciptakan Allah? Baik. Dan yang membarukan dia akan Allah. Yang membarukan dia akan Allah itu. Berhajat. Yang ni berhajat pula. Berhajat. Yang ni berhajat pula. Kepada yang membarukan dia. Yang membarukan dia kan. Yang membaru tu. Yang membarukan dia kan yang membaru pula. Maksudnya apa? Baik. Kita buat contoh lah. Kalau Allah ni baru. Mesti ada yang buat dia. Adalah. Wak misal kata adalah. Siapa dia? A buat dia. Baik. A siapa pula buat? Tiap-tiap yang baru. Mesti ada yang baru. Kalau Allah baru, ada yang buat dia. Yang buat dia tu siapa pula buat dia? Siapa pula? Siapa pula buat dia? Nah. Jadi, kaedah dalam ilmu usuluddin. Kalau Allah tu baru, mesti ada yang membuat akan dia Allah. Kalaulah ada yang membuat tu siapa pula yang membuat itu? Maka lazim jawapannya. Kalau Allah berajak pada orang buat dia berajak orang buat dia pula. Orang buat dia pula berajak pada orang lain pula buat dia. Jawapannya, maka lazimlah berkeliling. Berkeliling yang sama. Berkeliling yang sama. Atau selalu dengan tiada kesudahan. Jadi berkeliling dalam bahasa Arab dia panggil daurun. Daurun. Berpusing-pusing. Berkeliling berpusing-pusing. Selalu dengan tiada kesudahan dia panggil tasalsul. Dalam bahasa Arab dia panggil tasalsul. Apa makna tasalsul? Bersambung-sambung. Ataupun berterusan. Tak ada penghujung. Jadi membawa ke situ. Kalau sekiranya Allah ni baru. Allah Ta'ala berajak kepada yang membarukan dia. Kalau Allah berajak pada yang membaru. Jadilah daurung. Berpusing-pusing. Ataupun tasalsul. Bersambung terus. Tak henti-henti. Lagu mana contoh? Contoh daurung macam mana contoh? Daurung contoh macam mana? Contoh daurung, contoh berkeliling-keliling-keliling tak ada akhirnya. Contoh daurung seperti, kita buat contoh. Buat contoh. Si Zaid. Buat misalnya. Contoh. Si Zaid. Zaid ni orang. Si Zaid. Siapa yang buat dia? Ataupun kita kata Zaid menjadikan Umar
Zaid buat Umar. Dan Umar pula menjadikan Zaid. Zaid wa Umar, Umar wa Zaid, itu dia panggil daurung. Berkeliling. Ataupun contoh mudah lagi macam tasbih. Nah, tasbih. Tasbih yang kita ada buat talib, zikir tu. Tasbih tu ada 100 biji. Maka biji pertama bersambung dengan biji yang kedua. Yang kedua bersambung hingga sampai angka 100. Yang 100 bersambung dengan yang pertama pula. Sampai 100. Nombor 100 bersambung dengan nombor 1 pula. Berkeliling. Itu dia panggil daurung seperti tasbih. 100 biji tu bersambung cukup 100. Bersambung dengan yang pertama pula. Itu. Jadi makan gitulah. Kalau Allah ni baru. Siapa yang buat Allah? Katalah ada orang buat Allah. Orang yang buat Allah tu siapa pula? Allah pula. Allah buat orang tu buat Allah. Allah buat orang tu buat Allah. Ini panggil daurung. Ini mustahil. Akal tidak boleh percaya. Dia bersambung. Jadi bersambung. Jadi macam buah tasbih lah. 1, 2, 3, 4 sampai 100 biji. 100 biji itu bersambung dengan yang pertama pula. Itu dia panggil daurung. Jadi kalau bersambung gitu, mana satu Tuhan yang sebenar? Tuhan satu dia kata Tuhan dua buat dia. Tuhan dua kata Tuhan tiga. Akhirnya Tuhan 99 kata Tuhan yang 100 buat dia. Tuhan 100 pula siapa buat awak? Dia kata Tuhan nombor 1. Jadi mana Tuhan yang semati? Akhirnya membawa kepada tak ada Tuhan. Dan Tuhan A kata B buat dia. B dia kata Tuhan C buat dia. Jadi mana Tuhan yang semati? Bahasa daurung. Berpusing-pusing, berputar-putar, berkeliling-keliling. Atau membawa juga kepada selalu. Selalu tu maksudnya bersambung terus, tak ada henti. Dia panggil tasalsul. Nah, katalah Tuhan satu, siapa buat dia? Tuhan dua. Tuhan dua, siapa buat dia? Tuhan tiga. Akhirnya bersama-sama, siapa Tuhan 100? Tuhan 100, siapa buat dia? Tuhan 101. Tuhan 101 pula, sama-sama, siapa 1000? Tuhan 1000 pula, siapa buat dia? Tuhan 1001. Sampai bila nak selesai? Mana satu ya betul-betul Tuhan? Jadi kalau begini-beginilah, kalau Allah ni baru, Allah Ta'ala berajak kepada yang menjadikan dia. Okey, adalah yang menjadi baik. Yang menjadi Allah tu siapa pula yang menjadikan dia? Adalah simpulan tu siapa pula yang menjadikan dia? Sampai bila? Mana satu Tuhan yang sebenar? Maka atas dasar itulah. Nah, kita yakin Allah Ta'ala ni sedia, tak ada siapa yang menciptakan Allah. Allah ada sediakan. Langit, bumi tak ada, Allah tetap ada. Dia tak buat langit pun dia ada dah. Dia tak buat bumi pun dia ada dah. Tidak kata Allah Ta'ala ni bila ada. Sebelum dia buat langit dia ada, lepas tu baru dia ada. Langit, bumi tak ada, dia ada dah. Dia ada dah. Tak ada permulaan. Tak ada permulaan kata Tuhan ni ada dulu sikit daripada langit bumi. Belum pada dia makhluk, Tuhan pun ada. Lepas tu baru dia makhluk. Makhluk tak ada pun Tuhan ni lama dah. Nah, Allah ada bukan kerana nak buat makhluk. Nah, dia Allah. Itu maksud sifat kidam. Baik. Jadi bersambung. Supalah orang zaman dulu. Saya ingat orang kapur zaman dulu.
Orang kampung. Nak contoh. Daurung. Berkeliling. Akhirnya. Jumpa yang pertama. Macam mana dia kata? Bermula dengan huruf. Perkataan. Ta. Ta ni ta alik ta. 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 Patah ni bersambung. Dia jadi ta. Bila bersambung jadi tahi. Sambung lagi. Tahi pula sambung harimau. Tahi harimau. Harimau pula sambung dengan akar. Nama dia harimau akar. Akar pula sambung dengan buluh. Akar buluh. Buluh pula sambung dengan minyak. Buluh minyak. Minyak pula sambung dengan ta. Minyak ta. Ta sambung dengan hi. Tahi. Dia keliling hak tu lah. Dia kata mana? Perlu dah. Minyak tahi. Tahi apa? Tahi rimau apa? Rimau akar apa? Akar buluh. Buluh apa? Buluh minyak apa? Minyak apa? Tahi. Dia keliling. Tak ada penghujung. Jadi kalau beginilah mustahil. Allah Ta'ala sedia. Tidak bersambung. Sama ada bersambung terus. Allah ada yang buat dia. Yang buat dia ada orang lain pula buat dia. Orang lain ada buat dia. Sampai bila? Sampai bila? Ada yang buat. Mana satu Tuhan yang sebenar? Jadi Zaid buat Umar. Umar buat Zaid. Siapa yang sebenarnya? Zaid buat Umar, Umar buat Zaid. Zaid buat Umar, Umar buat Zaid. Zaid buat Umar. Jadi mana sebenar penciptanya? Zaid lah buat Umar. Zaid lah buat. Baik. Zaid buat Umar. Kalau gitu Zaid apa ni? Umar buat apa? Zaid buat Umar. Zaid lah nombor satu. Umar ni buat Zaid pula. Kalau gitu Umar pula je nombor satu. Jadi mana satu tu khayas dah. Itu dia panggil daurung. Berkeliling. Daurung wal tasalsu. Jadi daurung ni seperti buah tasbih. 100 biji pun dia berjumpa dengan yang pertama. Tasalsu ni berterusan, tak ada penghujung. Tuhan A siapa dia buat? Tuhan B. Tuhan B siapa dia buat? Tuhan C. Tuhan C siapa dia buat? Tuhan D. Tak habis-habis, tak tahu. Bila nak siapa puja. Sebab ada sama. Ada panggil tasalsul. Jadi kedua-dua tu sama ada tasalsul ataupun daurung, hukumnya mustahil. Kenapa mustahil? Karena wajib kita etika Allah Ta'ala bersifat dengan qidam. Bersifat dengan sedia. Apa makna sedia? Tak ada permulaan. Selesai. Tak ada mula. Bila? Tak ada mula. Tak ada. Tak ada mula. Jawapan cara kita mikir. Dan kedua-duanya sama ada Allah ni ada dia secara daurung ataupun secara tasalsul. Kedua-dua sifat daurung tasalsul ni mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala tidak bersifat daurung, tidak bersifat tasalsul. Mustahil, akal tak boleh terima sekali. Maka sabitlah bila begitu. Bila Allah ni tidak daurung, tidak tasalsul. Allah ada, tak ada. Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala sedia. Sedia Allah tak ada permulaan, tak ada awal. Maka jelaslah bagi kita, yakinlah bagi kita, tetaplah bagi kita,
sabik mana tetaplah. Tetap apa? Tetap sedia Allah Ta'ala. Bila tetap Allah tu sedia, jawapannya mustahil, Allah tu baru. Itu cara kita mikir. Dan jadi kita fikir sekali lagi. Dan jadi kalau kita tanya mana dalil? Mana dalil Allah Ta'ala bersifat dengan kita? Dia kena ada dalil. Sini dia tak ada sebut dalil. Apa mana? Dalil cara mikir. Cara mudah lagi. Jadi cara kita mikir. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan kidang. Sedia. Bahawasanya. Jikalau. Tiada ia sedia. Cara mikir dalam muka akal. Jikalau Allah tidak sedia. Nescaya adalah Allah itu baru. Maka tiap-tiap yang baru berhajat kepada yang membarukan dia. Berhajat pada yang membarukan dia ataupun yang menjadikan dia. Nak lari tak lepas. Jadi wajib kita buat kesimpulan. Ada pun sedia Allah Ta'ala ialah tidak ada permulaan. Tu, untuk kita nak. Kalau tanya kita Allah Ta'ala ni, sedia? Ya. Apa makna sedia? Allah ada, tidak ada permulaan. Adapun kita ada ke tak? Ada. Adapun ada kita makhluk, ada permulaan. Sebab apa kita ni ada permulaan? Kerana kita ni baru, bukan sedia. Baru buat. Sebab dulu kita tak ada. Dulu tidak ada. Kemudian baru ada. Maka oleh kerana dulu tak ada, sekarang ada, maka orang panggil baru ada. Nah, baik. Jikalau Allah tu baru, ini cara kita mikir. Jikalau Allah Ta'ala tu baru, mesti ada orang yang membuat dia. Mesti ada orang yang buat dia. Nah, baik. Kalau Allah ada orang buat, buat misal kata. Kalau Allah ada orang yang buat dia, jawapannya mustahil, akal tidak boleh terima. Akal kita tak percaya. Kadang kata, Mak, Allah Ta'ala ni ada orang buat dia. Kita kena jawab mustahil. Akal kita tidak percaya sekali-kali. Sebab alasan mana kita tak percaya kalau orang kata Allah ni ada orang buat dia? Sebab kalau Allah ada orang buat dia. Sebab kalau Allah ni ada orang buat dia, orang buat dia tu orang lagu mana? Kalau umur dia muda pada Allah, tak boleh buat. Boleh ke orang muda nak buat orang tua? Boleh ke dia? Orang-orang ni muka baru. Makhluk. Makhluk buat. Makhluk ni baru ada. Mana makhluk tu muda. Boleh ke orang muda nak buat orang tua? Misal. Anak nak buat mok, boleh. Dia kena mok beranak-anak. Logiknya. Jadi kalau kata ada orang buat Allah. Baik. Orang dengan Allah tu mana tua umur. Kita tanya dia. Dia berani kata ada. Sebab kalau orang buat Allah tu umur muda. Umur dia muda. Tak boleh buat. Orang muda nak buat orang tua lah ke mana. Kalau sama tua. Orang buat Allah tu sama tua dengan Allah. Tak boleh buat juga. Sama tua. Dah sama tua. Tak boleh buat juga. Maka mesti yang boleh buat tu kena umur tua pada Tuhan. Baru boleh buat. Kalau ada yang tua daripada Tuhan. Maka hak tua tu lah sepatut jadi Tuhannya. Berapa dia suruh muda jadi Tuhan.
Pasal dia je buat. Nah, apa tu? Maka siapa pula Tuhan yang buat Tuhan tua tu? Kalau nak sebuah benda tu, Tuhan mesti ada buat dia. Okey, ada. Mana tua umur dia ngomong Tuhan? Tua dia, baik. Dia lah patut jadi Tuhan, ada dia tua, baik. Bila dia jadi Tuhan, dia tu siapa dia pula buat? Tuhan hak buat Tuhan tu siapa dia pula buat dia? Nah, dia boleh buat Tuhan kerana dia tua pada Tuhan. Baiklah kita kata dia lah Tuhannya patut. Dia tua. Dia tu siapa dia pula buat dia? Ada Tuhan satu lagi buat. Tuhan satu lagi tu siapa dia pula buat? Akhirnya tak ada Tuhan. Maka inilah orang panggil mustahil daurung wal tasasu. Kalau Allah ni ada yang buat dia tu siapa pula buat dia? Akhirnya tak ada penghujung. Tak ada penghujung, dia panggil tasalsul, maka mustahil akal tidak boleh terima. Tak boleh terima. Ada orang tu beri Allah, orang tu beri Allah, orang tu. Mana satu Tuhan yang sebenar. Jadi apanya? Tak ada Tuhan yang sebenar, melainkan Allah. Allah sedia, tidak ada yang menjadikan dia. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Allah Ta'ala kata, Muhammad, wala in sa'altahum. Jikalau kamu tanya mereka itu, orang kafir Mekah. Kalau mu tanya man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menjadikan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Pasti dia jawab Allah. Pasal dia fikir dah tak boleh orang lain buat. Langit bumi ni tak boleh malaikat Allah. Allah juga. Habis tu kenapa dia tak beriman? Dia tak beriman kerana dia tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Dia tahu. Dia tahu siapa yang menjadikan Allah. Tapi dia tak beriman, dia tak dapat hidayah. Jadi kesimpulannya, wajib bagi kita, muslimin-muslimat, tua, muda, laki, puan, yakinlah, iktikad dalam hati, Allah Ta'ala bersifat dengan kidam. Allah Ta'ala bersifat dengan sedia kala. Bila sedia kala? Tidak ada permulaan. Dan ketiga bakok. Artinya bakok kekal. Yaitu bakok ni, kekal ni. Bahasa Allah Ta'ala itu tiada kesudahan bagi adanya Allah. Itu makna kekal. Kalau orang tanya, apa makna kekal Allah? Kekal Allah tidak ada penghujung. Tak ada su, orang kampung kata. Tak ada su, tak ada hujung. Selama-lama. Ada pun kekal makhluk, dia panggil kekal zamani. Kalau buat rumah dengan batu, kekal sampai bila-bila. Sama kau dengan kekal Allah? Tak sama. Kekal makhluk, dia panggil kekal zamani, kekal nasbuh masa, bukan kekal zati. Jadi wajib kita ikut kekal Allah, kekal zati. Zat dia tu kekal. Dan mustahil lawannya, lawan bakok, iaitu pana. Artinya pana binasa. Jadi kalau Allah Ta'ala ni tidak kekal, bermakna Allah Ta'ala binasa. Kalau Allah Ta'ala binasa, bermakna Allah Ta'ala tidak sedia. Dan kan kita entekak dah Tuhan ni bersifat dengan sedia kala. Bila kita yakin Allah Ta'ala ni bersifat dengan sedia kala, tidak. Jawapannya Allah juga bersifat dengan bakok kekal. Dan
Kalau Allah Ta'ala ni tidak bersifat kidam, bermakna Allah Ta'ala ni ada permulaan. Jawapannya Allah Ta'ala tidak bersifat juga dengan bakal. Kenapa? Ada Allah, ada permulaan. Bila ada permulaan, setiap bermula akan berakhir. Itu jawapannya. Jadi kenapa Allah Ta'ala tidak binasa? Kerana Allah Ta'ala tidak ada bermula. Bila Allah tidak bermula, maka Allah tidak berakhir. Kalau Allah bermula, maka Allah berakhir. Maka wajib kita etika. Ada Allah, tidak ada permulaan. Ada Allah, tidak ada akhirnya. Sebab apa tu yang tidak ada akhir? Kerana Allah tidak bermula. Tak ada permulaan. Dan dalil baka Allah Ta'ala bahawasanya, jikalau mungkin menghubungikan dia Allah oleh binasa. Wak misa kata, perdu takdir. Anda yang kata, Tuhan pun binasa juga. Cuma dia akhir sekali. Dunia, langit, bumi, acil, lebuh. Last sekali, barulah dia binasa. Awak misalnya yang kita. Nah, saya adalah, ya Allah, setengah daripada mungkinat. Mungkinat ni makhluk. Mungkinat ni makhluk yang harus adanya mungkinat dan tiadanya mungkinat. Jadi kalau Allah ni, wa misal kata berakhir dengan binasa, bermakna Allah ni seperti makhluk. Mungkinat ni makhluk yang sudah ada. Bila mungkinat apa hukum? Mungkinat ni kalau yang harus ada, harus tiada. Maka tiada ia Allah yang sedia. Jawapannya Allah Ta'ala tidak sedia. Bila Allah Ta'ala berakhir, bermakna Allah tidak bermula. Bermakna Allah bermula. Setiap bermula, yang bermula akan berakhir. Jadi kalau Allah Ta'ala ni binasa, jawapannya Allah Ta'ala tidak sedia. Dan iaitu tiada sedia. Kalau kita kata Allah Ta'ala tidak sedia, mustahil. Kerana telah sabit sedianya Allah. Sabit mana? Dalam bicara sifat idam. Maka sabitlah bakok kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, wajib kita kena etika Allah Ta'ala kekal, tidak binasa selama. Walaupun dunia ni kiamat hancur lebuh, Allah tidak binasa. Kalau ada orang yang berkata Allah ni binasa, buat misalnya. Kalau ada orang cakap, Allah Ta'ala pun binasa juga, cuma dia kemudian pada yang lain. Cuba tanya dia. Kalau Allah binasa, siapa pula yang lebih gagah, lebih kuat daripada Allah, boleh membinasakan Allah? Ada lagi kau kuat pada Allah? Tanya dia. Ini jawab ke mana? Benar? Kita makhluk ni binasa sebab apa? Allah yang beri binasa. Allah beri binasa. Kalau Allah binasa, siapa pula yang beri binasa Allah? Ada lagi kau orang lebih gagah, lebih heru, lebih kuat, boleh membinasakan Allah? Jawapan tak ada. Bila tak ada, yalah Allah tidak binasa. Jadi kesimpulan kita etika petang ni, yang pertama sifat kidan artinya sedia kala Allah. Yang kedua sifat baka artinya kekal Allah Ta'ala selama-lamanya. Wallahu a'lam. Kemudian kita sama-sama tali. Hak mana tak larat gaduh lah. Hak mana tak larat gaduh. Kita tali pada arwah Muhammad Zaki bin Maryam. Muhammad Zaki bin Maryam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kafatil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Wa ila ruhil marhum Muhammad Zaki bin Maryam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.